Kalau saya ada gaji RM5,000, berapakah harga rumah yang saya boleh beli? Okey, customer ni takut silap target rumah. Nanti terbeli rumah yang terlalu mahal pula. Hari ni kita nak bantu dia. Tengok berapa harga rumah yang dia boleh beli. Hai, saya Melissa, penasihat pinjaman rumah. Saya kongsikan tip penting mengenai hartanah dan loan rumah setiap minggu. Jangan lupa untuk follow kami. Okey, contoh gaji customer RM5,000. General DSR untuk gaji begini mungkin dalam 70%. Mungkin ada bank boleh pergi tinggi lagi, tapi kita buat pengiraan yang general. So dari RM5,000 tu kita darab 70%, iaitu kita dapat RM3,500. Maknanya komitmen baru iaitu installment rumah yang nak beli itu dan komitmen sedia ada lebih baik dalam jumlah RM3,500 sebulan. Contoh satu, kalau komitmen sedia ada macam pinjaman peribadi, kad kredit, loan kereta dan sebagainya dalam RM1,500 sebulan, maknanya installment rumah yang baru harus dalam RM2,000. Contoh kedua, kalau komitmen sedia ada macam pinjaman peribadi, kad kredit, loan kereta dan sebagainya sudah melebihi RM3,500 sebulan, maka peluang untuk beli rumah tersebut agak tipis. Mungkin kena buat pinjaman bersama dengan pasangan atau ahli keluarga yang lain. Sebelum tu, save dan like video ni dulu. Contoh ketiga, kalau customer ni tak banyak komitmen, mungkin dia cuma ada kad kredit, itu pun dia bayar penuh setiap bulan, maka installment rumah yang baru boleh sehingga RM3,500. Okey, kalau dia layak untuk dapat installment rumah yang baru sehingga RM3,500, ada yang ajar boleh darat RM200. Maka customer boleh dapat kelayakan jumlah pinjaman rumah iaitu sehingga RM700,000. Tapi saya old school. Saya suka guna loan calculator. Ia lebih accurate. Kalau guna loan calculator, kelayakan dia sehingga RM779,000 untuk pinjaman 35 tahun dan kadar faedah 4.1%. Kesimpulannya, kalau dia layak pinjam RM779,000 dengan bayaran pendahuluan sebanyak 10%, maka dia boleh tengok rumah berharga setinggi RM865,000. Tapi ingat, jangan overstress kewangan korang. Walaupun layak, anda kena tengok kemampuan sebab layak dan kemampuan adalah dua benda yang sangat berbeza. Kalau korang nak check kelayakan rumah, boleh message kami. I see you in my next video. Bye!